abang takkan kunci pintu ni. Terpulang pada Hajar sama ada Hajar nak terus duduk dengan abang ataupun Hajar nak pergi balai buat report polis. Apa pun yang Hajar pilih, abang faham. Puan Hajar kan? Isteri Tuan Rudi. Apa Puan Hajar buat kat sini? Sebenarnya saya nak buat report pasal Saya nak buat pengakuan. Saya nak serah diri. Saya dah buat salah. Saya mengaku saya dah buat salah. Abang-abang semua, tolonglah. Saya dah buat salah, abang-abang. Saya sebenarnya dah tipu abang-abang semua. Saya ni tengah berlakon sebenarnya. Minta maaf. Saya sebenarnya tengah belajar berlakon. Ada orang offer saya berlakon. Takut muka abang. Wajar saya Tuan Rudi. Tuan Rudi buat apa kat sini? Ni tak ada. Sebenarnya... Assalamualaikum. Salam. Nana. Kami tengah edarkan goodies ni. Betul. Rudi ajak masuk ke balai polis. Dia kata kesian kat abang-abang polis. Betul, Mak. Yelah, sebab saya ni pun dah banyak sangat dah menderma sedekah pada gelandangan. Saya rasa, bang, kadang-kadang kita kena juga sedekah pada orang-orang yang dah berkhidmat, yang dah menjaga negara kita. Kan? Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak Rudi. Sama-sama. Kita ambil gambar. Mestilah boleh, bang. Mesti sila. Masya-Allah, insya-Allah. Ini semua dengan abang polis ni. Siang malam menjaga negara ni. Hajar minta abang izinkan Hajar tinggal rumah Umi buat sementara waktu. Hajar baliklah rumah. Abang nak Hajar ada dekat rumah dengan abang. Hajar tak nak abang. Hajar tak nak bersebahat dengan abang lagi dah. Hajar ni kenapa? Hajar nak apa sebenarnya? Abang ni dah cuba sedaya upaya nak baik-baik dengan Hajar. Dah cuba sedaya upaya nak terima anak dalam kandungan ni. Hajar buat abang macam ni pula. Hajar tak sayang kat abang ke apa? Abang serah diri pada polis tu. Hajar balik. Hajar. Macam inilah. Hajar sayang Umi, adik-adik semua kan? Hajar nak dengar tak tiba-tiba ada benda yang tak baik, berita yang tak elok jadi dekat Umi? Dekat adik-adik semua. Tiba-tiba garang nanti dengar cerita Umi mati kena langgar. Angah mati kena rompak. Acik mati kena lemas, kena rendam dalam laut. Nak dengar? Nanti pun aku boleh bunuh. Ni kan pula keluarga engkau. Puan? Assalamualaikum Tuan Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni sayang. Alah tu.